أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa 'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami, ya Allah, untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merezekikan kita dapat bertemu pada pagi ini bersama dengan warga maya online ataupun yang tengok siaran ulangan. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih respon yang diberikan. Alhamdulillah. Allah izin kita bertemu lagi pada hari ini untuk kita sama-sama insya-Allah menyambung kita punya kuliah tadabbur surah Al-Qadr. Tuan-puan yang dirahmati Allah, pagi ini kita bersama dengan surah Al-Qadr, muka surat 598. Juzuk yang ke-30. Surah Al-Qadr adalah surah yang ke-97 daripada susunan surah-surah dalam Quran. Total semua ada 114 surah. Surah Al-Qadr adalah surah yang ke-97, mempunyai 5 ayat. Dan surah Al-Qadr ini adalah antara surah yang sinonim dengan kita. Apabila menjelang je bulan Ramadan, maka para asatizah bahkan kita akan mendengar di radio, di TV berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadanul Karim, insya-Allah. Baik tuan-puan, jadi kita beruntung pagi ni sebab kita dapat mendengar tadabbur daripada surah Al-Qadr ini untuk persediaan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang dah bulan 11, 12, 1, 2. Lebih kurang tambah tolak bagi ada 3 bulan lagi. Kita akan bersama dengan bulan Ramadanul Karim. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian pada pagi ni memberikan kita satu suntikan semangat, satu vitamin tambahan untuk kita mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadanul Karim dengan persediaan ilmu serta iman yang lebih mantap, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadr. Nama surah Al-Qadr ini diambil sempena perkataan Al-Qadar yang berada pada ayat pertama surah Al-Qadr. Dan surah Al-Qadr ini
dikaitkan dengan bulan Ramadanul Karim. Baik, kita mulakan ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami. Baik, untuk permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggelarkan diri sebagai kami. Ya, kami kat sini bukan bermaksud Allah tu ramai dah. Ya, kami kat sini adalah salah satu bentuk kemuliaan. Makna kata Allah menggelarkan diri sebagai kami. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab, maksudnya dia bercakap dekat khalayak ramai dan menggelarkan diri sebagai kami tanda penghormatan. Ya, dia tak sebut aku tapi sebut kami. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, telah menurunkannya. Baik tuan-puan, dalam konteks ayat-ayat dalam Quran, kalau Allah menggunakan perkataan hu ni maksudnya adalah kata ganti nama lah. Maksudnya nya. Tapi kalau kita tengok dekat surah Al-Qadar ini, dia tak ada ayat pemula. Dia terus adanya. Maksudnya apa? Kita ambil satu contoh ayat. Ahmad pergi sekolah dan dia makan nasi di kantin. Nampak? Ayat tu bersambung. Maksudnya apa? Dalam ayat tu Ahmad pergi sekolah dan dia makan di kantin. Maksudnya dekat ayat kedua tu dan dia makan di kantin, kita dah tahu dia tu adalah merujuk kepada nama Ahmad tu tadi. Maksudnya dia tu menggantikan perkataan Ahmad. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekat ayat pertama ni tak ada pemulanya. Allah terus sebut inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Jadi macam ni kita nak faham. Sebab tu kita belajar tadabbur. Jadi penerangan berkaitan dengan telah menurunkannya itu Allah sebut pula dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185 muka surat 28. Jom buka jam. Surah Al-Baqarah muka surat 28. Ayat yang ke-185. Dekat ayat ni Allah terangkan dengan detail. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka ayat daripada surah Al-Qadar tadi, inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan padanya. Jawapannya ada dekat ayat 185 surah Al-Baqarah. Turunkan apa? Allah sebut unzila fihil Quran. Maka kita dapat tahu daripada ayat tadi ni Allah turunkan padanya Al-Quran. Diturunkan pada apa? Fi Lailatul Qadr. Pada malam Al-Qadr. Okay. Tapi hari ni kan Lailati ni maksudnya malam. Al-Qadar ni Al-Qadar lah. Nanti kita tengok apa maksud Al-Qadar. Tapi kalau kita tengok dekat mana-mana ceramah kan. Apa nama ceramah sempena malam Lailatul Qadar. Kadang yang buat poster ni tak perasan. Lailah tu maksudnya malam lah. Jadi dia ulang perkataan malam tu 2 kali. Sempena malam Lailah Al-Qadar. Malam, Lailah tu maksudnya malam juga. Jadi pengulangan malam tu 2 kali. Sempena malam-malam Al-Qadar. Bolehlah Baik tuan-puan, apa maksud Al-Qadar? Al-Qadar kat sini para ulama membincangkan terdapat 2 maksud. Maksud Al-Qadar yang pertama adalah Asy-Syaraf. Yakni maksudnya kemuliaan. Kemudian At-Takdir. Maksudnya penetapan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah nak bagi tahu daripada surah Al-Qadar ini, maksud Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Maksudnya waktu malam Lailatul Qadar itu turunnya padanya 2 perkara. Pertama bersamanya dengan kemuliaan, yang kedua adanya penetapan.
Kemuliaan apa dia Ustaz? Pada malam ni turunnya keberkatan, turunnya sakinah, turunnya kebahagiaan, turunnya kemuliaan. Turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini diturunkan bersamanya dengan kemuliaan. Maksudnya apa? 365 hari dalam setahun, setiap malamnya sama saja. Tetapi apabila satu malam tersebut turunnya Al-Quran, maka malam itu menjadi satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Apa pengajaran yang kita nak ambil kat sini? Apa saja benda yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terbaik, menjadi kekasih Allah, menjadi khatimul anbiya, yang paling mulia, yang akan memberi syafaat di hari akhir kelak dengan izin Allah. Nabi pertama yang memberikan syafaat. Ya, kerana bersama dengan Nabi adalah Al-Quran. Bulan. Bulan daripada bulan Muharram ataupun kita sebut sebagai bulan Januari sampailah bulan Zulhijjah. Semua bulan tu biasa je. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia disebabkan bulan tersebut turunnya Al-Quran. Kemudian, siapa yang bawa Al-Quran ni? Yang bawa Al-Quran ni adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, menjadi ketua para malaikat, menjadi malaikat Allah yang sangat mulia kerana Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran. Jadi tuan-puan, secara mudahnya yang kita akan faham adalah apa sahaja perkara yang terkait dengan Al-Quran, maka ianya akan jadi mulia. Maka hari ini kalau kita nak dapatkan kemuliaan, pangkat, nama, harta, semua ni tidak menjamin padanya kemuliaan di sisi Allah. Nak cari kemuliaan di sisi Allah, kita kena mendampingi Al-Quran. Macam mana nak dampingi Al-Quran? Kita kena belajar. Kita kena masuk kelas lah. Belajar tu masuk kelas lah. Kemudian kita kena baca, kita kena faham, kita kena amal dan kita kena sampaikan. Barulah Quran ni tadi akan memberikan kesan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, takdir. Al-Qadar ini juga maksudnya adalah takdir ataupun penetapan. Bila Allah turunkan padanya Al-Quran pada malam tersebut, maka malam itu bersamanya kemuliaan dan juga adanya penetapan. Pada malam tersebut ditetapkan dengan beberapa perkara lah, antaranya rezeki, ajal maut dan juga amal seseorang. Baik, itu adalah kupasan tadabbur ayat yang pertama. Mari kita berpindah kepada ayat kedua. Ayat kedua Allah mulakan dengan pertanyaan. Wama adra. Dan adakah engkau mengetahui wama adraka ma lailatul qadar? Dan adakah engkau mengetahui apa itu malam al-qadar? Kenapa Allah tanya? Tuan-puan, hari ni kalau kita tanya soalan, bermaksud kita tak tahu. Tapi adakah Allah tak tahu? Kenapa Allah bertanya? Baik, mari kita bincangkan. Pertanyaan di sini bermaksud bukan Allah tak tahu. Pertanyaan kat sini nak bagi tahu supaya orang yang tengah baca, supaya dia lebih mengambil perhatian. Maksudnya mesej yang Allah nak sampaikan ni sangat penting. Contoh, kita berurusan dengan seseorang kan. Kita nak bagi tahu sesuatu, tapi kita tak nak bagi tahu secara directly. Kita pun timbulkan persoalan. Nak tahu tak malam ni dekat masjid ada apa? Kita bagi tahu dekat kawan lah. Nak tahu tak malam ni kat masjid ada apa? Kawan ni memang tak tahu. Maka dia pun pandang kita, dia akan tanya, ada apa malam ni? Lepas tu baru kita cakap, oh malam ni sebenarnya ada jamuan, kambing golek. Contoh. Kita dah ada jawapan, tapi kita timbulkan persoalan supaya orang yang ditanyakan itu ambil perhatian. Tu dia punya analoginya lah. Jadi kat sini Allah tanyakan soalan supaya manusia ambil perhatian. Supaya manusia yang baca surah ini
ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surah ini supaya kita hari ini ambil perhatian tentang khabar ataupun berita yang Allah nak bagi tahu tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Faham? Okey, baik. Kita sambung ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah sebut apa kepentingan ataupun kebaikan dia. Allah sebut khairun, lebih baik daripada alfi. Alfi ni 1000. Alfi syahrin, daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Masya Allah. Baik tuan-puan. Jadi pertanyaan yang Allah tanya dekat ayat kedua tadi, rupa-rupanya Allah nak bagi tahu satu mesej, satu tanda ataupun satu benda yang sangat penting. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah memberikan satu kelebihan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kelebihan siapa yang dapat malam tersebut maka diberikan padanya kelebihan. Apa kelebihan dia Ustaz? Kelebihannya adalah mendapat ganjaran pahala selama 83 tahun solid, tak ada dosa langsung. Maksudnya dia mendapat ekstra umur 83 tahun, yang 83 tahun itu daripada setiap detik, setiap saat itu dipenuhi dengan ganjaran pahala. Subhanallah. Hari ini tuan-puan, kita hidup contohlah umur kita hari ini berapa? 60, 70, 80. Adakah umur kita yang panjang ini, ada tak daripada contoh kita hidup hari ini 70 tahun? 70 tahun ni ada tak satu tahun yang daripada pagi sampai ke malam, kira 24 jam, langsung tak ada dosa? Sentiasa penuh dengan zikrullah, tak ada tidur, tak ada buang masa, tak ada mengumpat, tak ada buat benda-benda yang sia-sia. Selama 70 tahun tu ada tak setahun yang dipenuhi dengan perkara kebaikan? Jawapannya tak ada. Manusia dah bukan kira setahun, satu hari je. Satu hari tu pun kita banyak buang masa tak? Tidurnya terlebih, makannya terlebih, kadang-kadang mengumpat, kadang-kadang buat maksiat, kadang-kadang matanya tak jaga, mulutnya tak jaga, telinganya tak jaga. Kadang-kadang membazir. Ada benda yang tak kena, itu baru sehari. Ini setahun. Tak ada tuan-puan. Jadi subhanallah, Allah nak berikan tawaran, nak berikan ganjaran, nak berikan satu offer kepada umat Nabi Muhammad, khususnya siapa yang dapat bangun, siapa yang dapat hidupkan satu malam ini, Allah akan berikan ekstra padanya umur 83 tahun tambahan di hari akhirat ni nanti, ganjaran pahala yang selama 83 tahun ini penuh dengan ganjaran pahala. Ya Allah, besar tuan-puan. Hari ini ganjaran pahala dengan duit, mana yang laku di hari akhirat kelak? Jawapannya ganjaran pahala. Di hari akhirat kelak, duit dan berkepuk-kepuk yang beratus ribu dalam akaun tu tak langsung memberikan manfaat. Maka tuan-puan, yang kita kena kejar ni 3 bulan sebelum Ramadan ni, kita kena membuat persediaan untuk dapat tambah umur 83 tahun ekstra. Hari ini kita doakan, ya Allah panjangkan umur kan. Kita lupa sebenarnya ada satu hari dalam bulan Ramadan ni nanti Allah berikan ekstra 83 tahun panjang umurnya di hari akhirat. Masya Allah. Baik, tanpa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung perkongsian yang berikutnya. Apa lagi? Panjang umur di hari akhirat ni lagi utama tau. Sebab apa? Sebab kita hidup kat dunia, limitnya mungkin dalam 70-80 tahun lah kot, ataupun 90 tahun, ataupun 100 tahun ekstra umur. Subhanallah. Tapi kita kena ingat, kita hidup lagi sekali nanti di padang mahsyar di hari akhirat kelak. Hidup kita tu akan hidup selama-lamanya. Maka waktu tu kita perlu persediaan bertemu dengan Allah dengan pahala. Pahala kita tak banyak mana tuan-puan. Maka kita kena bertemu dengan Allah dalam keadaan
banyaknya pahala, Allah berikan kita peluang untuk rebut pada malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Baik tuan-tuan, berikutnya dalam satu banyak-banyak hadis Nabi, antaranya apa? Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan wahtisaban, maka Allah akan berikan pada dia apa dia? Ghufira lahu. Allah akan ampunkan dosanya. Ya, Masya Allah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dapat istera umur 83 tahun. Kemudian Allah ampunkan dosa pula. Masya Allah. Apa lagi kita nak, tuan-puan? Ini ganjaran yang tak dapat pada bulan lain. Maka kita doa daripada sekarang, Allahumma ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ke depan ini Allah panjangkan umur, Allah pertemukan kita lagi sekali dan kita tambah baik. Kalau Ramadan tahun lepas kita mungkin banyak buang masa juga. Tak banyak zikir, tak banyak baca Quran, tak banyak sedekah. Ramadan 3 bulan daripada sekarang buat persediaan. Macam mana nak buat persediaan, Ustaz? Bermula 3 bulan sebelum ni lagi, kita kena biasakan baca Quran. Biasakan sedekah. Biasakan bangun malam. Biasakan untuk buat perkara-perkara kebaikan supaya kita tak kekok. Bila bulan Ramadan tu, benda tu kita dah biasa buat hari-hari. Jadi bila nak buat pada bulan Ramadan tu, kita dah rasa terbiasa. Dah rasa nikmat. InsyaAllah baik. Tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung. Ini kelebihan pertama. Kelebihan pertama Allah sebut diturunkan padanya bulan. Diturunkan padanya kelebihan, ganjaran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kelebihan kedua pada malam Al-Qadar itu apa dia? Tanazzalul malaikah. Turun padanya malaikat-malaikat Allah. Berapa ramai malaikat Allah ni? Sangat ramai. Langit ada berapa lapis? 7. Maka malaikat-malaikat Allah yang berada pada 7 lapisan langit ini akan turun. Lapisan langit pertama turun. Lapisan kedua, ketiga sampai ke-7 semuanya turun. Kemudian Allah sebut warruh. Warruh ini adalah tertumpu kepada malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril namanya disebut asing? Bukankah malaikat Jibril ni juga adalah malaikat-malaikat Allah? Maka di sini Allah nak bagi tahu malaikat Jibril, Allah sedang memuliakan malaikat Jibril, iaitu ketua para malaikat. Malaikat Jibril itu adalah malaikat Allah. Cuma Allah sebut sekali lagi nak bagi tahu yang turun ni bukan malaikat-malaikat Allah saja, yang turun ni adalah ada juga ketua para malaikat. Maka malam tersebut dipenuhi dengan kebaikan. Dipenuhi dengan keberkatan. Perempuan, kita bagi satu analogi. Satu hari turun dekat kampung kita. Turun dekat kawasan kita orang yang hebat. Contoh kita letaklah siapa? Ustaz Azhar Idrus. Ataupun siapa nama ni? Ustaz Wadi Anwar contoh. Dia datang dekat tempat kita. Kemudian dia kata dia nak jumpa dengan kita. Dia sebut nama. Dia kenal kita. Kita tak kenal dia tapi dia kenal kita kan. Lain macam. Tapi waktu malam tersebut kita tak datang. Ustaz Azhar Idrus duduk tunggu kan. Mana Puan Asiah ni. Sekali Puan Asiah tak datang masjid tu. Orang hebat datang ni. Tapi kita tak turun. Tak jumpa pun dia. Maka kita akan rasa ralat. Sebab malam tu mungkin kita ada urusan. Tak sempat datang. Kita akan rasa bersalah. Kita akan rasa ya Allah. Orang hebat datang nak jumpa aku ni. Kita tak datang sambut. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Analoginya begitulah. Malam Lailatul Qadar. Allah turunkan padanya malaikat-malaikatnya. Bersama dengan malaikat Jibril sekali turun dekat langit dunia. Turun bukan langit dunia. Turun kat bumi terus. Melihat hamba-hambanya yang membangunkan, menghidupkan malam tersebut. Tiba-tiba malaikat-malaikat Allah ni turun semuanya pada malam tersebut. Kita tak sambut.
Kita tak bangun pun, kita tak raikan pun, kita lagi sedap melayan mata. Lagi sedap melayan apa nama ni, tidur daripada kita menghidupkan malam tersebut. Dan tengok Allah sebut apa? Fiha biizni rabbihim. Malaikat-malaikat Allah ni turun ke bumi dengan izin Allah. Allah yang izin, maka mereka akan turun. Mereka ni malaikat Allah ni hebat semuanya. Maka perintah Allah, Allah minta mereka turun, maka mereka barulah turun. Subhanallah. Maka tuan-puan, kalau sebelum ni kita tak faham ataupun kita tak ambil cakna tentang malam-malam Lailatul Qadar, 3 bulan daripada sekarang kita kena buat persediaan. Ini semulia-mulia makhluk, sehebat-hebat makhluk ni yang tak pernah buat dosa, malaikat Allah lah, yang doanya dimakbulkan oleh Allah. Maka kita sambut malaikat-malaikat Allah ni dengan kita menghidupkan malam tersebut. Qiyamul Lail, baca Quran, ya zikrullah. Kemudian Allah sebut bi'izni rabbihim min kulli amr. Kerana membawa perkara yang ditakdirkan. Apa dia? Malaikat-malaikat Allah ni membawa bersamanya perkara-perkara yang ditakdirkan tadi, antaranya apa? Rezeki, ajal maut seseorang, siapa yang akan mati, bila matinya, siapa yang akan lahir. Kemudian membawa bersama dengan amalan manusia. Penetapan ditulis amalan manusia ini berdasarkan pilihan. Maksudnya apa? Lepas manusia, takdir manusia, selepas manusia membuat pilihan, maka takdirnya itu akan ditulis, akan dibawa bersama, apabila malaikat-malaikat Allah turun. Kemudian ayat yang terakhir, salamun hiya, sejahteralah pada malam itu hatta sehingga matla'il fajr, hingga terbit waktu fajar. Mana kata bermula waktu baru ni, kalau ikut Islam, bermula waktu maghrib. Maka azan maghrib tu dah start malam lah. Jadi dia bermalam sampailah sebelum azan subuh, sampai waktu fajar. Sampai azan subuh tu dah waktu fajar lah tu. Maka last sekali yang solat subuh berjemaah. Jadi tuan-puan, bermula hari ni kita dah tahu dah tentang kelebihan satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka kejarlah, ambillah peluang. Kalau Ramadan yang lalu, 10 tahun kita hidup pada bulan Ramadan yang lalu, kita tak bersedia. Kita buang masa, kita banyak dengan urusan dunia, sibuk je dengan dunia. Maka tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadanul Karim yang kita bakal bertemu tak lama lagi, 3 bulan daripada sekarang. Mudah-mudahan Ramadan yang kita penuhkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang ini menjadi Ramadan yang penuh dengan amalan-amalan yang banyak. Amalan-amalan yang ikhlas. Amalan-amalan yang mudah-mudahan menjadikan kita ni manusia yang beruntung, yang kita rebut semaksimum yang boleh. Yalah, mungkin Ramadan tahun yang lalu kita tak tahu sangat tentang kelebihannya. Walaupun setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Dan mudah Ramadan yang akan datang ini menjadikan kita manusia yang beruntung, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-puan, selesai tadabbur kita pada pagi ni. Sebelum saya tutup tadabbur kita pada pagi ni, saya kongsikan sekali lagi berkaitan dengan pakej umrah yang kita bawakan pada hujung tahun ini. Siapa yang berhajat, yang tergerak hati nak pergi bulan Ramadan, bulan Ramadan pula, hujung tahun ni, bulan Ramadan tahun depan pun kita buka juga. Dan hujung tahun ni pakej umrah musim sejuk ketika cuti sekolah. Siapa yang berhajat tengah cari-cari travel mana yang berkenan, jadi insya-Allah Ustaz sendiri akan bersama dengan Glory Travel, antara mutawif yang bertanggungjawab untuk membawa jemaah umrah yang akan berlangsung pada 30 Disember. Istimewanya apa? Musim sejuk. Yang kedua, kita bawa pakej jimat. Biasanya hujung tahun ni tuan-puan, harganya sekitar 11 ke 12 ribu ringgit. Tapi Masya Allah, Glory Travel menawarkan harga pakej yang paling minima.
dapat makan 3 kali, ya. Kemudian kita ada ziarah Taif. Apalagi kelebihan, kita akan ziarah banyak tempat, dapat hotel yang bagus juga, yang tak jauh, lebih kurang dalam 300 meter je. Dapat juga free gift banyak daripada Glory Travel. Ada beg, 2 beg, 3 beg, ada 3 beg. Dapat air zam-zam, dapat telekung, dapat kain ihram, dan juga macam-macam lagi kelebihan yang diberikan oleh Glory Travel. Dan insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu tuan-puan. Alhamdulillah, ramai yang dah pun booking untuk join kita punya umrah. Ada lagi beberapa kekosongan. Kalau tuan-puan rasa berhajat nak sertai kita punya package umrah musim sejuk yang akan dibawakan pada hujung tahun ini. Kita pergi 2025, kita balik 2026. 2 tahun, InsyaAllah, ada kesempatan. Allah izin dan Allah gerakkan hati jemaah semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pertemuan, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih atas komitmen dan juga kesempatan tuan-puan semua dalam majlis ilmu pada hari ini. Ada kesempatan kita jumpa di lain pertemuan, insya-Allah pukul 12.30 hari nanti. Kita jumpa lagi bersama dengan YB pula untuk segmen tajwid, insya-Allah. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih tuan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik.